Info Shopee Cup mengenai dua wakil daripada negara kita, pasukan Selangor dan juga pasukan JDT. Kita mulakan dengan perlawanan Selangor terlebih dahulu. Kipanggun meneruskan rentak kemenangan. So far Kipanggun menang je, tak ada kalah lagi semenjak dia mengambil alih tugasan sebagai jurulatih di Selangor. Pasukan Selangor menerima pelawat yang datangnya daripada Vietnam ya tuan-tuan. So basically pasukan Chong An Hanoi ni sebenarnya bukan kaleng-kaleng juga. Ada Van Hau, ada juga pemain-pemain Vietnam yang aku rasa dekat tim Vietnam, dorang boleh dikatakan first choice. Keputusan penuh Selangor menewaskan Chong An Hanoi 2-0 jaringan Faizal Halim. Jaringan yang kedua tu menarik tuan-tuan. Satu try yang baik daripada Faizal Halim daripada luar kotak. Okey, kita cerita sikit perlawanan pada hari ini. JDT menerima kunjungan Shan United yang berasal daripada Myanmar. Perlawanan berlangsung di SSI. Perlawanan berkesudahan dengan 3-0. Satu first half yang agak complicated nak cerita sikit sebab penguasaan penuh untuk JDT tetapi gagal untuk menjaringkan sebarang gol. Kita patut bagi kredit kepada pasukan pelawat Shan United yang mana satu defensif yang agak disiplin, agak baik di separuh masa yang pertama. Untuk separuh masa kedua ada perubahan taktikal, barulah kita nampak bisa serangan JDT tu kembali. Gol pertama JDT dijaringkan Oscar Ribas dan selepas itu Bergson dan selepas itu Bergson lagi tuan-tuan. Tiga trio yang kena ban tu main tak? Ya tuan-tuan, main. Irazabal main, Hector Havel main, Figueiredo pun main. Tapi untuk Irazabal separuh masa kedua dia dah kena tukar. Untuk Hector Havel memang ada nampak sedikit lari tune lah orang kata. Tapi untuk Figueiredo pula dia disebabkan kena man marking dalam game ni agak tenggelam sejujurnya, tapi basically a good start lah untuk diorang bertiga, satu kemenangan kan. Untuk penutup, ini serba sedikit mengenai group stage. Untuk Selangor, mereka masih belum selamat lagi. Walaupun Selangor menduduki di tangga yang pertama, tetapi disebabkan jarak mata yang agak hampir untuk layak ke next round, nombor 1 dan nombor 2. Selangor berada di nombor 1, tapi Buriram yang berada di nombor 3 tu mata dia agak dekat. So kalau dia pintas tu memang pisang lah. Manakala untuk JDT pula, aku boleh cakap memang diorang dah secure nombor 1 dan juga nombor 2.